Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Rainsno Channel. Okey, video kali ini adalah berkenaan percutian Abarin bersama family ke Pulau Tioman. Pukul 5 pagi. Oh, penuh dah dalam lift. Isa? Semua dah ready lah. Okey, perjalanan kami daripada rumah sampai ke JT adalah 5 jam. Okey, parking yang berhampiran dengan JT ni memang dah penuh. So Abarin terpaksa parking jauh dekat shop lot tu. Okey, sekarang Abarin berada di terminal feri di Tanjung Gemuk. Ini JT Tanjung Gemuk. JT untuk pergi ke Pulau Tioman. Dia salah satu option lah. Selain itu daripada JT Mersing. Tapi sebab JT Mersing dah penuh, so ini antara option, second option lah. Parking jauh. Kalau nak dekatnya, ni RM12 lah. Kalau yang majlisnya dalam RM4 je satu hari. So dia agak panjang di sini. Ada satu kaunter saja. Besta Gemilang ni adalah kaunter 3. Ini apa, boarding pass. So panjang. Boleh tengok panjang. Mana jom, cepat. Penting. Cepat, cepat. Okay, cepat, kita kat mana? Jauh. Hei, kita kat Pahang ni. Cepat, 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 cepat. Oh, tanda biru. Selamat berhentian. Jom, bisa. Ya. Ya. 4 orang. Okey, harga tiket bagi seorang dewasa ialah 120, manakala kanak-kanak ialah 110. Okey, feri ni mengambil masa 2 jam untuk sampai ke JT Kampung Genting. Okey, Yaya. Yaya datang mana ni? Feri nak pergi mana? Tak tahu lagi. Oh, ini bos. Okey, surprise. Oh, best tak? Naik apa ni? Ferry. Best, best. Best. Dalam sejam setengah lagi perjalanan daripada darat nak sampai ke JT Genting. Genting adalah JT yang pertama dan akan teropong. Dekat Pulau Tioman ni ada banyak kampung. Antaranya ialah Kampung Genting, Kampung Teke dan juga Kampung Salang lah. Dan ini adalah JT Kampung Genting. Ramai. Cepat. 3 Isal ni. Itu berapa? Habis. Oh, ini. Kita tengok ikan mana. Lalu motor. Tepi sikit motor nak lalu. Ini ada JT Genting. Laut manis ke masin? Masin. Kampung Genting. Oh, kita sampai Kampung Genting. Genting. Oh, tak ada mahal sangat harga dia. Kalau lain lagi mahal rupanya.
Kita di sini. Ada batu yang gila-gila. Dalam ni. Jangan lari. Oh, kita sampai dah. Beach. Okey, cepat naik. Oh, kita dah sampai di lobi Sun Beach Spa and Resort. Jom. Cepat semua. Kita nombor berapa, Mami? Ha? Kita nombor berapa? Kita yang paling rendah. Atas kita. Okey, kita dah sampai dekat sini pukul 3 petang. Kita. Assalamualaikum. Ui, cantiknya. Kebik. Assalamualaikum. Wow. Kepala jaga. Kipas dia rendah. Jangan lompat-lompat. Lompat kat sini, lompat kat sini. Lompat kat sini. Abang kecil. Abang gobat. Ini apa? Oh, dia pintu belakang. Ini apa ni? Oh, dia pintu belakang. Oh, ada minum. Boleh minum. Wah. Oh, putih ais. Tak air. Kenapa jadi? Kenapa dia jadi? Ni, pisang abu. Ya ke? Nampak dia tulis abu kat sini. Mana ada? Kakak makan apa, kakak? Okey, selesai saja lepas minum petang iaitu makan goreng pisang, kami terus pergi ke kolam. Maklumlah budak-budak ni dah lama tak jumpa kolam kan. So bila jumpa tu memang excited lah. Mana ada pool? Oh, besar ni pool ni. Kita goreng ni. Apa? Goreng apa ni? Goreng kita ketam. Oh, ketam. Mana anak ketam ni? Lupa. Okey, lepas puas mandi kolam, kita terus pergi ke pantai. Cepat, hujan ni habis dah, basah semua orang. Tu dia BBQ ayam. Brother. Ayam. Sosis. Potong. Oh. Ada sotong. Ada ayam, ada kambing. Apa dia tu? Main sini kunci. Dah.